Okey, saya nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Azam Baki ya dalam ucapan dia hari ini, yang mana dalam tajuk besar uh, menyatakan saya tidak akan memaafkan pihak serang saya tanpa sebab. Ini kenyataan media yang dikeluarkan ya. So saya berpandangan ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Azam Baki lah dalam isu ini. Azam Baki kata dia tidak akan maafkan orang. Okey, tak ada masalah di situ. Yang penting Azam Baki dah bersara dan kita akan lihat apa pula yang terjadi selepas ini kan. Saya membaca kenyataan yang dikeluarkan oleh Azam Baki atau kenyataan media yang ada di sini ya. Di sini Azam Baki menyatakan bahawa setinggi-tinggi penghargaan saya tujukan kepada semua anak saya atas kesabaran dan pemahaman mereka dalam menghadapi semua serangan dan tuntutan orang ramai. Tak tahulah berapa banyak anak Azam Baki. Berapa banyak anak Azam Baki, berapa banyak bini Azam Baki. Itu kita tak tahu. Itu kena tanya kepada dia orang yang lebih tahu. Saya tahu tapi saya tak nak bongkar. Okey. Dia kata ini bukanlah perkara mudah yang terpaksa dihadapi oleh keluarga saya. Saya tidak akan pernah memaafkan pelaku yang sebenarnya menyerang saya tanpa sebab. Ini kata Azam Baki ya, dia tidak pernah memaafkan pelaku yang sebenarnya menyerang dia tanpa sebab. Saya nak beritahu dekat Azam Baki ataupun kita rakyat luar sini tahu. Siapa dia yang serang Azam Baki selama ini? Sebelum ini siapa yang serang Azam Baki? Bukankah Anwar Ibrahim? So maksud di sini Azam Baki tak nak maafkan Anwar Ibrahim jugalah kan. Sebab sebelum ini, sebelum Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Azam Baki telah pun berapa kali orang PKR, berapa kali orang PH buat himpunan untuk turunkan Azam Baki. Siapa yang ketuai? Yang ketuai perhimpunan itu, sosok yang ada di situ Anwar Ibrahim. Bini Anwar Ibrahim Wan Azizah, Nurul Izzah. Dan perkara ini, sebelum ini pun, sebelum pemilihan PKR pun, Nurul Izzah sendiri minta bapa dia yang menjadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk siasat Azam Baki. Untuk tidak menyambung kontrak Azam Baki. So, serangan-serangan ini bukan awalnya datang daripada Rafizi. Serangan-serangan ini datangnya daripada kepimpinan PKR itu sendiri. Dan Anwar Ibrahim itu sendiri. Tapi hari ini beria-ia pula Azam Baki nak cakap macam ni. Patutnya kalau Azam Baki tak nak maafkan orang itu adalah Anwar Ibrahim. Siapa yang beria-ia nak meletakkan SPRM ini di bawah parlimen sebelum ini? Anwar Ibrahim. Siapa yang beria-ia tak nak sambung kontrak Azam Baki? Anwar Ibrahim. Siapa yang beria-ia nak siasat Azam Baki? Anwar Ibrahim. Kan? Jadi benda ni semuanya ada pada Anwar Ibrahim. So kalau tak nak maafkan pun tak apa. Azam Baki pun bukan baik sangat. Azam Baki sendiri dilihat oleh orang awam, dilihat oleh orang kerajaan sebagai seorang yang telah melanggar tata cara, orang kata etika seorang penjawat awam. Pada saya dah salah. Azam Baki dah langgar semua tu. Seorang individu penjawat awam hanya boleh memiliki saham sekian-sekian gini. Kenapa Azam Baki memiliki saham sebanyak itu? Dia dah tahu dia ketua SPRM. Dia dah tahu dia KP SPRM. Kenapa kau buat? Walaupun duit nama adik, walaupun duit itu duit adik engkau, pakai nama engkau pun salah. Kalau orang lain buat, dah tentu kena tangkap. Kalau orang lain buat, dah tentu kena pecat. Kalau orang lain buat, dah tentu kena siasat. Dah tentu-tentu. Tapi selepas ini, saya tak tahulah. Selepas ini saya tak tahu macam mana Azam Baki ini. Azam Baki tak terlepas. Kalau dia ada salah laku dalam kerajaan, kalau dia ada terlibat dalam perkara-perkara yang melibatkan duit, yang melibatkan orang kata mafia korporat dan sebagainya, dia tak akan terlepas. Kalau dia kata itu duit pencen dia, boleh. Azam Baki kata itu duit pencen dia. Dia tak sepatutnya membeli saham yang dah melanggar tata etika seorang pejabat awam.
Kau simpan je lah duit tu dekat bank. Kalau Azam Baki ada 10 juta, simpan dalam bank, tak ada masalah. Kenapa kau beli saham? Kau dah tahu pemilikan saham melebihi daripada had seorang pejabat awam, itu salah kau buat. Itu sahaja saya tak boleh terima dah. Kalau negara yang mengamalkan undang-undang yang ketat, perkara ini, saya rasa Azam Baki dah lama ke dalam. Perkara ni dah lama Azam Baki kena siasat. Tapi kerana benda itu berlaku dekat Malaysia, macam ni lah. Kalau seorang penjawat awam berpangkat tinggi, berkedudukan tinggi, maka kita boleh abaikan mereka melanggar undang-undang. Ini dah tak betul. Daripada segi ini je, kita dah boleh melihat. SPRM ni bukan satu institusi kerajaan yang orang kata kita ni dengar cakap ataupun kita ni bodoh, rakyat tak tahu tau. Ramai pegawai-pegawai kanan SPRM ni yang terlibat dengan perkara-perkara yang menjadi buang mulut rakyat sekarang. Melibatkan mereka isu yang melibatkan klub-klub di Bukit Bintang dan sebagainya, di tempat-tempat lain, mempunyai share dengan geng-geng dekat luar ni apa semua. Benda ini menjadi buah mulut orang dekat luar, bukan orang tak tahu. SPRM Malaysia ni perlu kembali kepada asas dia semula. Asas penubuhan SPRM itu untuk menyiasat, untuk mendakwa perasuah-perasuah, untuk mereka menangkap pegawai-pegawai kerajaan, termasuk individu-individu SPRM itu sendiri, yang terlibat dengan perkara-perkara yang melibatkan kehilangan duit negara. Rasuah penyelewengan yang orang kata dah menjadi barah dalam negara ni. Tapi kalau dah SPRM terlibat dalam perkara ini, macam mana? Sekarang ni, orang nak jadi pegawai tentera, orang nak jadi pegawai polis, orang nak jadi pegawai SPRM, orang nak pergi jadi pegawai immigration. Otak kita dekat Malaysia ni dah tertanam. Masuk aja jadi pegawai, di situ akan menjadi lubuk. Masuk aja megang jawatan tinggi, akan menjadi lubuk untuk buat duit. Lubuk untuk nak buat kaya. Entiti kita Malaysia ni rosak dah. Orang tak percaya dengan pegawai tinggi Angkatan Tentera. Orang tak percaya dengan pegawai tinggi polis. Orang tak percaya dengan pegawai tinggi immigration. Orang tak percaya dengan pegawai tinggi custom. Orang tak percaya dengan pegawai tinggi SPRM. Sebab entiti ini rosak. Disiplin rosak oleh mereka yang memegang jawatan besar macam Azam Baki inilah. Kau langgar tata etika. Orang dekat bawah macam mana? Azam Baki boleh memiliki saham sebanyak gini. Lepas ni semua pejabat awam beli saham melebihi. Macam mana Azam Baki buat? Azam Baki lepas dia bersara ni, orang dah tak pandang dia dah. Esok lusa orang dah tak ambil tahu dah Azam Baki ni. Lepas ni Azam Baki akan berdepan dengan banyak masalah. Dia sebelum ni orang bukan ni suka dia. Cuma orang takut pangkat dekat bahu dia ni. Kuasa yang ada dekat bahu dia ni, yang dia bawa pangkat yang mempunyai kuasa dekat bahu dia ni, orang takut. Orang malas. Orang bukan takut dengan susuk Azam Baki, orang bukan takut dengan setelah dia hilang kuasa. Tengok kalau dia berani lepas ni, dia hilang kuasa, kita nak tengok. Ramai pegawai-pegawai tinggi, pegawai-pegawai tinggi tentera, pegawai tinggi polis, pegawai tinggi custom, immigration, termasuk SPRM ni sendiri. Apabila kau meninggalkan jawatan kau itu, rakyat akan tengok engkau dah macam sampah. Ini semua yang rakyat persoalkan sekarang ni adalah tindakan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri hari itu, dia tak sambung kontrak Azam Baki sampai 3 kali, isu Azam Baki ini dah habis dah. Dah selesai. Dan Azam Baki ini juga yang menyiasat
dakwaan terhadap Najib melibatkan 1MDB. Anwar Ibrahim tahu benda ni dan kau masih lagi Azam Baki. Sepanjang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, sepanjang Azam Baki jadi KPS Prime di bawah pimpinan Anwar Ibrahim ni, dah berapa banyak yang masuk penjara? Dah berapa banyak yang Azam Baki? 3 kali Azam Baki sambung perkhidmatan, duduk bawah Anwar Ibrahim. Berapa kali? Berapa banyak dah konglomerat, ahli-ahli politik, pegawai-pegawai kerajaan yang masuk dalam penjara, yang orang kata kes-kes jerung yang telah pun Azam Baki sumbat. Tak ada. 3 tahun ni. 3 tahun, masuk tahun keempat, dia dah pun bersara ni. 3 tahun lebih Azam Baki jadi pegawai SPRM, jadi ketua SPRM di bawah Anwar Ibrahim. Belum saya nampak satu pun siapa yang dah masuk penjara. Kes Najib. Kes Najib bukan zaman Azam Baki. Kes Najib ni dibawa daripada KPS Prime yang sebelum dia. Kes Najib ni dah begitu lama. Tengok, Azam Baki yang disiasat hari ini beria-ia nak disiasat Rafizi. Beria Azam Baki nak siasat Rafizi. Beria SPRM nak siasat Rafizi, tahu? Kamu rakyat tak pernah fikir ke? Isu pasir. Ingat tak isu pasir? Isu pasir yang ada di Selangor yang pertama kali saya tahu perkataan bernama safe house. Sebelum itu saya tak tahu tu apa safe house. Keluar dalam newspaper, terpacak cerita duit melibatkan duit pasir. Daripada situlah saya tahu safe house. Apa isu safe house dekat Selangor? Tangkap duit dolar, tangkap duit berjuta-juta. Isu safe house di Selangor tu hilang macam tu je. Jangan lupa, ada orang kata itu kerja Azmin Ali. Ada orang kata itu kerja orang ni. Ada orang kata kerja orang ini. Tapi tak ada tertangkapnya siapa individu itu. Kita masuk kepada isu yang membabitkan. Duit yang kita lihat berpuluh-puluh juta. SPRM tayangkan. Yang tangkap juga dekat safe house melibatkan bekas Perdana Menteri yang lepas. Tak ada tangkapan. Duit jumpa, tangkapan tak ada. Apa benda? Malaysia ni dah gila ke? Jumpa duit dekat safe house, pandai. Orang yang punya duit sampai hari ni kita tak tahu siapa. Siapa punya duit? Ismail Sabri pun bukan. Semua pun bukan. Duit kau pandai jumpa. Orang yang punya duit kau tak jumpa. Lepas tu, sibuk siasat Rafizi Lamli yang tak ada faedahnya. Pada saya, ini adalah siasatan bermotifkan politik kepada Rafizi Lamli. Siasat Rafizi Lamli salah guna kuasa contohnya. Apa yang Rafizi Lamli salah guna kuasa dekat sana? Duitnya tak ada, apa tak ada. Duit yang keluarkan duit Anwar Ibrahim, yang Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang suruh cari ham holding pun Anwar Ibrahim. Bayangkan. Apa dia yang SPRM ni buat? Sampai hari ni kita tak tahu. Kalau Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri besok, kalau ada parti ataupun ada pemimpin yang betul-betul nak bongkar balik isu ni, baru kita tahu siapa dia punya duit dalam safe house yang membabitkan bekas Perdana Menteri yang lepas, iaitu Ismail Sabri. Sekarang ni siasatan yang bodoh-bodoh dibuat. Kata Rafizi Lamli, kalau kata Rafizi Lamli ambil duit lah. Siasatan yang melibatkan 1.3 bilion membabitkan kementerian yang Rafizi pegang. Kalau 1.3 bilion dikeluarkan sekali, Anwar Ibrahim
Dahlah 1.3 bilion tu projek yang orang kata untuk 10 tahun. Dan duit itu tidak keluar ke Kementerian Rafizi. Yang sign duit ni keluar Anwar Ibrahim. Jadi siasat Jem Chai lah, siasat Rafizi lah. Kenapa SPRM, kenapa Anwar Ibrahim tak siasat duit yang dijumpai itu? 150 juta. Jongkang emas. Mata wang asing. Macam-macam lah jumpa. Jam belian intan segala macam ada. Kenapa itu tak jumpa orang dia? Tak ada apa tau. Nak siasat orang ni, siasat orang tu. Kerja SPRM hari ni, kau makan gaji duit rakyat. SPRM ni dibayar gaji oleh rakyat. Menteri dibayar gaji oleh rakyat. Lepas tu kau aniaya rakyat. Pihak berkuasa jabatan kerajaan ni adalah mereka yang memegang dasar, mereka yang diamanahkan oleh rakyat untuk menjalankan tugas untuk kesejahteraan rakyat. Tapi mereka gunakan kuasa-kuasa yang ada untuk menindas rakyat. Untuk menyekat suara rakyat. Apa barang? Orang jadi ketakutan nak buat laporan SPRM, takut. Orang nampak orang ambil rasuah nak report, takut. Tindakan begitu lambat. Proses begitu susah. Silap-silap nak jumpa SPRM, orang yang berkenaan pun melalui tapisan demi tapisan. Kalau macam ni SPRM, baik kita bubar je lah. Perhabiskan duit rakyat, tahu tak? Duit rakyat digunakan untuk bayar SPRM. Mereka yang berpegang jawatan-jawatan tinggi ini, bayar gaji mereka puluh-puluh ribu. Bayar allowance puluh-puluh ribu. Bayar dana macam-macam yang digunakan peralatan mereka semua. Tahu-tahunya untuk menindas rakyat. Buat apa kita ada SPRM? Sebab itu, satu-satu jabatan kerajaan yang mempunyai kuasa yang mutlak, yang besar ni, tidak boleh bersendirian macam ini. Tak boleh. Lambat laun akan digunakan salah guna kuasa. Sebab itu SPRM ni, ada pandangan yang menyatakan SPRM ini duduk di bawah agung. Ataupun duduk di bawah raja. Tak boleh. SPRM tak boleh duduk di payung-payung kuning. Macam raja, macam sultan. Tak boleh. Atau punya di-Pertuan Agong. Tak boleh. Sebab apa dia tak boleh? Kita tak tahu. Ya, kalau yang di-Pertuan Agong itu bagus. Kita tak tahu. Kalau yang di-Pertuan Agong akan datangnya contohnya. Tak betul. Mati kita. Kita rakyat mati tau. Jangan main-main. Benda-benda yang mempunyai kuasa macam SPRM ni, kuasa besar ni, bayangkanlah. Tiba-tiba sebab dia di bawah yang di-Pertuan Agong, yang di-Pertuan Agong contohnya tak betul, mati kita. Dia paling baik SPRM ini kena letak di bawah parlimen. Di bawah parlimen dikelola oleh 222 ahli parlimen. Dan ahli parlimen ini yang menentukan majoriti untuk pelantikan siapa ketua SPRM yang baru. Sekarang ini, lantik ketua SPRM yang baru. Apa guna? Dia kena menggunakan suara rakyat, tu tahu. Itu sebabnya dulu Anwar Ibrahim nak letak SPRM ni dekat bawah parlimen. Bila dia dekat bawah parlimen, kuasa SPRM itu tidak boleh membatasi kuasa rakyat. Bila SPRM nak salah guna kuasa, bila nak pecat pegawai tinggi SPRM, boleh dibawa dalam parlimen, boleh dibincang dalam kabinet, pecat. Sekarang ni, parlimen kata mereka tak suka dengan Azam Baki. Rakyat kata tak suka dengan Azam Baki. Kuasa tu ada pada siapa? Kuasa tu ada pada Perdana Menteri. Nasib baik kuasa tu tak pada Yang di-Pertuan Agong tau. Kalau kuasa dekat Yang di-Pertuan Agong, lagi berat kita. Sebab itu saya kata, satu, dia tak boleh dekat Yang di-Pertuan Agong ataupun raja-raja. Dia kena letak di bawah parlimen. Untuk pelantikan pegawai-pegawai kanan ni, selain daripada tentera tak apalah. Sebab tentera melibatkan darurat dan sebagainya. Tentera boleh melalui direct
Majlis Angkatan Tentera untuk pelantikan mereka direct kepada Yang di-Pertuan Agong. Boleh, sebab tentera dia satu cabang yang lain dalam kerajaan. Tapi yang lain-lain macam polis, immigration, sepatutnya pegawai-pegawai kanan ini pelantikan mereka harus diletak di bawah parlimen. Tak boleh Perdana Menteri. Tengok, ada pegawai polis yang kita lihat mempunyai kebolehan, kepakaran, kelebihan dalam dia melaksanakan tugas yang diharapkan oleh orang. Tiba-tiba dengan kuasa Perdana Menteri dia lantik orang lain. Contoh yang kita ambil mudah lah, macam Tan Sri Ayub Khan ni. Ramai rakyat Malaysia yang ingin Tan Sri Ayub Khan ini duduk menjadi pegawai ketua SPRM ke, jadi ketua polis negara ke, akan datang kan. Tapi benda itu tak dapat berlaku. Sebab apa? Sebab kuasa politik memutalbelitkan mereka-mereka yang mempunyai kepakaran, kelebihan untuk rakyat ini tadi, untuk mereka duduk di atas. Jadi benda itu perlu diselaraskan, perlu diletak supaya negara ini ke arah yang bagus. Kita ni bukan generasi X lagi tau. Kita dah pergi ke generasi yang jauh sekali, beyond dah. Bukan Gen Z lagi. Jadi, kalau kita masih berada di tahap politik, kita masih menggunakan kuasa politik untuk menindas rakyat dan menggunakan kuasa penjawat-penjawat awam yang mempunyai kuasa, negara ni akan rosak. Lama-lama negara kita ni kan jadi negara Bangladesh. Lama-lama kita akan jadi negara India. Lama-lama kita akan jadi negara-negara yang mundur, yang kuasa mutlak jabatan-jabatan kerajaan ini tadi dipegang oleh individu-individu politik yang akhirnya merosakkan negara. Inilah. Kita sedang ke arah itu tau. Kita tahu sekarang ni berapa banyak isu penjawat-penjawat awam berperingkat tinggi ni. Penjawat-penjawat awam kanan ni sampai ke pertengahan ni yang terlibat dengan rasuah. Yang secara langsung dan tak langsung. Begitu banyak. Ditambah lagi dengan kuasa-kuasa orang politik ini kan. Tak berhenti. Saya belum nampak parti politik ni yang sebetul-betulnya melaksanakan kerja politik mereka dengan duit parti. Setiap mereka yang jadi kerajaan sama aja. PKR hari ini jadi kerajaan. Menggunakan dana duit rakyat untuk memperkuatkan jentera parti mereka demi untuk nak menang pilihan raya. Benda itu sedang berlaku dalam PKR sekarang. Benda itu juga sedang berlaku dalam parti Amanah. Benda itu juga sedang mungkin kurang sedikit dengan parti DAP. Tapi banyak dana rakyat digunakan untuk memperkuatkan jentera PKR itu semenjak Anwar jadi Perdana Menteri. Dana duit rakyat banyak habis kepada parti PKR. Duit rakyat ni, duit negara ni dah berpuluh juta mungkin dah habis tau. Duit negara ni habis berpuluh juta untuk PKR nak kekalkan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Habiskan duit untuk media, habiskan duit untuk ceplos, habiskan duit untuk ketua cabang, habiskan duit untuk untuk ketua wanitanya, habiskan duit untuk wanita cabang, AMK dia. Semua duit rakyat. Berpuluh juta setiap bulan habis untuk parti PKR nak pertahankan Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri, tahu tak? Kamu orang tak percaya? Kamu orang kata saya menipu? Boleh cek. Pergi cek cabang-cabang PKR. Pergi cek ketua wanita cabang PKR. Pergi cek AMK PKR. Pergi cek jawatan-jawatan latihan politik yang dibuat oleh PKR terhadap setiap negeri kepada individu-individu PKR. Semua duit itu duit rakyat. Sekarang ini, itu saya kata, berpuluh juta duit negara, duit rakyat dihabiskan untuk parti PKR pertahankan Anwar Ibrahim je.
Bayar sana, bayar sini, event sana, event sini, hotel sana, hotel sini tau. Pasal apa, Majlis Keadilan Mahasiswa keluar PKR tu. Budak-budak nak masuk dalam PKR ni untuk apa? Dia orang pun bukan bodoh dah sekarang ni. Mahasiswa ni bukan bodoh. Mereka dah tengok dah PKR ni nak jadi apa. Mereka nak berharap dengan Kamil Munim. Kamil Munim bukan ada kerja. Kamil Munim bukan pembisnes. Kamil Munim bukan ada duit. Kamil Munim berharap daripada bajet yang dia pegang jawatan sebagai Sutpol. Kalau kau orang anak muda pergi masuk dalam PKR, apa yang kau dapat? Kau orang masuk dalam parti PKR, kau sedang membunuh masa depan kau orang, tahu tak? Ni kami ni dulu generasi X. Kami hari ini tengok, dah macam anjing kurap, dah macam babi hutan dikerjakan oleh mereka. Rafizi korbankan kerjaya dia, korbankan bisnes dia untuk PKR. Kau orang mahasiswa nak pergi masuk duduk dalam PKR, kau orang korbankan masa depan kau untuk kau nak pertahankan Anwar Ibrahim. Nak pertahankan keluarga Anwar Ibrahim. Kami ni dah rasa dulu. Buang masa engkau. Mahasiswa engkau masuk dalam parti PKR, masa depan kau gelap. Kau ingat, kalau engkau nak kaki bodek, engkau jilat kepada pemimpin yang ada, kau boleh jadi ahli politik dalam PKR tu. Masalahnya parti itu parti keadilan. Parti ini parti reform, bukan parti menjilat. Ni masalah dia. Jadi mahasiswa kalau keluar, saya tak heran. Anak-anak muda yang saya setuju tengoklah. Anak-anak muda Sarawak paling bijak. Di antara banyak-banyak anak muda dalam Malaysia ni, antara anak muda yang tidak nak campur, yang tidak nak join PKR adalah anak muda Sarawak. Anak muda Sarawak rata-rata benci dengan PKR. Mereka tak suka dengan PH. Rata-rata. Sebab mereka dah tahu. Saya 3-4 hari yang lepas lah, saya adalah mahasiswa yang bercakap dengan saya lah. Ada beberapa orang. Saya tanyalah mereka. Mereka tak tahu saya duduk dalam politik, duduk dalam parti apa. Saya tanya mereka tahu. Saya sengaja bersembang sambil isap rokok, saya bersembang dengan diorang. Diorang tengah sembang-sembang dekat luar. Saya tanya diorang, kamu orang ni suka tak dengan Anwar Ibrahim ni? Semua kata daripada dulu mereka nampak Anwar Ibrahim ni memang dah tak betul. Ini yang saya dapat. Ada beberapa pegawai kanan kerajaan ya. Pegawai kanan kerajaan yang daripada tentera, polis dan sebagainya. Bila saya tanya pasal Anwar Ibrahim ni semua, cuma mereka diam aja sekarang ini sebab mereka penjawat awam. Ramai penjawat awam yang berperingkat kanan, pegawai-pegawai ini benci tau dengan Anwar Ibrahim. Kebanyakan mereka cakap kalau nak masuk parti politik, mereka masuk parti lain. Anwar Ibrahim memang tak boleh pakai. PKR memang tak boleh pakai. Ini kata mereka. Sebab itu kalau kita tengok sekarang ni, yang tinggal lagi dalam PKR ni, orang yang bodoh-bodoh. Sebab itu kalau kita tengok komen mereka pun dah bodoh-bodoh. Koyak, rabak, sotong, itu je. Sebab level IQ mereka rendah. Dia bukan tahu politik. Yang dia tahu, Anwar Ibrahim itu perlu dikekalkan untuk jadi Perdana Menteri. Kalau tak ada Anwar Ibrahim dalam Malaysia ni, Malaysia akan bankrupt. Kalau tak ada Anwar Ibrahim dalam Malaysia ni, negara ini akan hancur. Kalau tak ada Anwar Ibrahim, hutang negara tak boleh bayar. Kalau tak ada Anwar Ibrahim, minyak tak akan turun. Kalau tak ada Anwar Ibrahim, PTPN tak akan free. Kalau tak ada Anwar Ibrahim, tol tak akan ni. Jadi, dulu tahun 90-an, tahun 98, tahun 2000, Anwar Ibrahim boleh tipu orang. Orang PKR boleh tipu orang. Tapi masuk tahun 2026 ini, rakyat semua ada media sosial sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak muda sekarang ni, otak mereka dah dahulu dah. Anak-anak kecil, kita tengok 5 tahun, 6 tahun dah faham dah.
dah pandai main media sosial dan sebagainya, mereka dah terdedah dah. Dengan pembohongan ni macam mana, benda realitinya macam mana, mereka dah pandai. Sebab mereka dah milenium. Sedangkan geng-geng PKR ni masih lagi bertapak dalam dunia yang tak mereka tahu. Ni saya cakap betul ya, saya duduk dekat Sarawak. Dulu saya jadi ketua cabang Sarawak ni ya. Rata-rata KC Sarawak, ini saya cakap betul. KC Sarawak, AMK Sarawak, Ketua Wanita Sarawak, rata-rata tak tahu main media sosial. Rata-rata. Bayangkan lah. Sebab apa? Mereka dah tua satu hal. Yang kedua, mereka memang tak ada ilmu dah. Mereka tonton orang lain punya boleh. Mereka ada akaun Facebook, mereka ada akaun TikTok, mereka ada akaun Instagram, mereka ada akaun YouTube. Tapi nak main media sosial, nak ambil tahu macam mana media sosial ini berfungsi, dia tak tahu. Rata-rata KC PKR copy paste. Dia ambil ucapan Anwar Ibrahim masuk dalam akaun dia. Ambil ucapan Rafizi contohnya masuk dalam akaun dia. Ambil ucapan Fadlina masuk dalam akaun dia. Ambil ucapan Kamil Munim masuk dalam akaun dia. Itu je. Mereka sendiri tak mampu buat. Lepas itu dalam Facebook dia copy paste lagi. Tak ada. Dia tak ada kemahiran. Sebab itu, macam mana dia nak jadi wakil rakyat? Macam mana dia nak faham situasi rakyat? Sebab cara politik mereka masih lagi politik lama. Dan kebanyakan yang duduk dalam PKR, yang tua-tua tu, mereka memang lemah lah daripada segi-segi macam ini. Politik dia style memang old money lah. Yang anak muda dia, otak dia pembodek. Yang anak-anak muda PKR ni, otak dia jadi pembodek. Dia dah tak ada idea baru. Apa sebenarnya yang kami nak bawa? Apa sebenarnya yang kerajaan nak bawa? Tak ada. Tak ada apa. Jadi, itu yang kita nampak hari ini. Jadi, tak payahlah. Macam Azam Baki ni, kes Azam Baki ni, rakyat dah nampak. Anwar Ibrahim dah buat langkah yang orang kata akhirnya memakan diri. Kita dulu tengok. Kita mula-mula kes Azam Baki ni apabila Anwar Ibrahim sambung Azam Baki ni. Kita ingat apa tahu? Kemungkinan besar Anwar Ibrahim nak selesaikan kes supaya ada yang didakwa dan masuk penjara. Kita ingat macam tu tahu. Sampai Azam Baki pencen, satu manusia pun tak didakwa, yang nak didakwa Rafizi. Tak lawak. Anwar Ibrahim beria-ia nak pecat Azam Baki, beria-ia nak dakwa Azam Baki, beria-ia nak rombak SPRM, beria-ia nak letak SPRM bawah parlimen. Jadi Perdana Menteri, tahun pertama rakyat fikir dia sambung kontrak Azam Baki supaya selesaikan kes-kes dakwa orang-orang masuk dalam penjara. Tak ada. Lantik lagi Azam Baki kali kedua. Kita ingat mungkin kerja Azam Baki ni tidak selesai, belum habis. Tak apalah, kita tunggu. Tak ada. Masuk yang ketiga, yang kita lihat dia pencen sekarang ni. Tahu-tahu nak pencen, pergi dakwa Rafizi yang didakwa. Kita pun bingung tengok. Tuduhan pada Rafizi ni betul-betul tuduhan bodoh daripada SPRM yang pernah saya nampak, tahu tak? Orang PKR sendiri hentam Rafizi. Tengok Rafizi makan rasuah. Tengok Rafizi ni, orang PKR dah. Bodoh kau orang. Rafizi tu masih parti kau, PKR. Pemimpin kau juga. Itu satu hal. Yang kedua, kalau Rafizi Lamli itu senang aja saya fikirlah. Kalau Rafizi Lamli tak letak jawatan sebagai Menteri Ekonomi, kamu ingat Rafizi Lamli didakwa kali ini? Nak tanyalah. Kalau hari ini Rafizi Lamli tak letak jawatan sebagai Menteri Ekonomi, hari ini dan Rafizi tak lantang, dia duduk diam-diam macam Nik Nazmi. Kamu orang ingat ada orang berani pergi buat report? Ada orang berani nak siasat ke? Inilah dia.
Ini namanya dah salah guna kuasa. Benda tak ada diadakan, benda yang dah ada tak nak siasat. Saya harap nanti Azam Baki ini kes melibatkan mafia korporat, kes yang melibatkan saham Azam Baki ini ada pembongkaran baru dan boleh bawa ke mahkamah, kena dakwa balik dia. Tahulah dia nanti. Itu sajalah. Saya tak nak ulah panjang-panjang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum. Thank you.